Yang ini untuk yang datang saja. Yang mana tak datang, kita tak boleh share. Boleh, padam. Ada soalan setakat tu? Korang boleh ingat wording by wording dia. Okey, Dayah ke depan. Ni mahal. Maya, Mai pula. Cepat Mai. Mai dengan Dayah. Okey. Ataupun dua-dua doktor pakar. Dua-dua ni adalah doktor pakar. Okey. Doktor Mai pakar apa? Pakar kosmetik. Apa nama dia? Kalau kosmetik dia panggil apa? Doktor pakar estetik. Kelas orang pertama saya nak operate mesh. Okey, Doktor Dayah pakar apa? Saya pediatrik. Kanak-kanak. Pediatrik. Macam mana? PAED. Ni ya? PAED. PA? PE lah. PA? PAED. PAED. Lepas tu? Belakang lip macam ni, betul? Tak ada T lah? Tak apalah buat tapi terus. Okey, asalkan faham. Faham kan semua kan? Kalau doktor estetik, gaji dia adalah 200,000 sebulan. Kalau untuk kanak-kanak, katakanlah sama juga, 200,000 sebulan. Kalau saya apa tajuk tu? Belum tajuk. Belum lagi. Kita cerita klien dulu. Intro. Dia ni katakanlah, dia buat macam Dr. Rahim. Dia ada klinik pakar jantung sendiri. Dia ada sendiri. Sekarang dia jadi trend, sekarang ni doktor-doktor pakar dia buat sendiri. Tan Sri Yahya, pakar jantung yang operate Tun Dr. Mahathir, dia buka sendiri. Ada 3 orang tu kumpul, tapi yang pergi tempat dia Sultan Brunei, semua yang pakar-pakar semua pergi. IJN kalau hantar kat sana, dia tengok ni, dia hantar terima dekat sana. Dia memang, bayang Dr. Mahathir operate 3 kali, masih lagi hidup sampai 100 tahun. Bagus tak bagus dia buat kerja. One of the best in the world. Okay? Sultan Brunei operate pun dekat Malaysia, IJN. Okay? Duit dia tak ada isu. Ya, dan dia katakanlah ada 10 doktor bawah dia, dia pun ada 10 doktor bawah dia, yang ni kaya. Ini kau tak payah faham. Ini adalah seperti lagu bukan? Lagu kalau Melaka lagu apa? Dondang Sayang. Doktor Mailah estetika ala dondang lah sayang. Tahu lagu tu? Tak tahu? Habis jam lah diorang ni. Kalau Penang, inilah Boria Sungai Pinang membawa cerita. Ewa! Kalau Kelantan? Habis saya adik sore tu. Maknanya ada masa you kena dengar yang tadi-tadi je. Yang ini you nak bagi tahu kita pergi sampai ke tahap ini. Ini kalau you pergi mana-mana pun belum lagi. Yang cerita bab ni mungkin baru Sanjay Tolani seorang. Cuba Sanjay belajar dengan aku. Tak. Ya, sebab Sanjay tak pernah dengar orang yang sama macam dia. Bila kita kenalkan Dayah, jawab soalan Sanjay pun tengok. Ni grup mana ni? $1 million consultant. Something different. With $1 million ideas. To propose $1 million idea to a millionaire like you. Embun kata dia nak pergi patah balik. Dia tak bagilah buat dia pergi balik, dia patah balik. Dia tak bagilah buat. Pergi! Ya, kau ada masa tu kan? Okay, tak apa. Ini income personal dia. Dan dua-dua diperkenalkan oleh Dr. Zailan. Dr. Zailan kata, okay, dia ni you punya mentor lah ni. Dia ni memang doktor pakar dulu. Dia pun perkenalkan. Yang menekan tu. Dia tak payah. Dia kata I dah ambil.
Ah, dia dah ambil dah. Saya dah jumpa dah program ni, dia kata, sekarang ni saya nak you jumpa dengan orang yang nak bagi reward kat you. Nama program saya adalah $1 Million Reward. Sila ada S kawan, jalan. Kalau reward sih. $1 Million Reward, tak ada tak ya. Okey. $1 Million Reward untuk bos. Nama tadi, pagi tadi baru saya dapat ilham. Mula-mula bos. Business Owner Reward Scheme. Saya kata, bros tak sedar lah. Kan? Saya tukar. $1 Million Reward untuk Business Owner Special Scheme. Menarik? Power? Saya tak izin untuk share dalam Facebook lagi. Berniaga dulu. Jangan bagi idea ni pada orang. Kalau bagi pun dia tak faham. Nanti dia keliru. DPF pun orang tak faham lagi. Okey, kita pergi pelan-pelan. Dr. Mai, I was introduced by Dr. Zailan, your mentor. Dr. Daya, both of you, I know both of you are very close friend. Selalu pergi surau bersama, sembahyang berjemaah bersama-sama kan. Very good, I'm happy for you. Jadi, I was asked to share about this program to you. First, my first question, you got 10 doctors under you. All of them earning good income. Am I right? Yeah. Okay. How do you reward them? You give them bonuses? Yeah. What else? You bagi lagi apa? You bagi dia shares? No. You tak bagi shares. Okay, apa lagi reward yang you bagi pada you punya staff? Birthday punya ni, celebration. Okay. Ya. Lain pada tu? Travel. You bagi dia travel? Jangan. Ini niaga masyuk. Ini income per month. Profit setiap seorang ada 10 million every year. Duit tak ada isu. Katakanlah ini ada profit 10 million. Ini profit ada 10 million. Duit tak ada isu. Reward selalunya apa yang you buat, Dr. Daya? You ambil sendiri daripada kedai. Betul? You tak ada proper planning. Betul ya? Maknanya tangkap muat je lah. Kalau berasa nak pergi umrah, cekau 50,000 pergi. Bagi tahu dekat company secretary, it's a reward. Bukan staff. Ini untuk directors allowance. Kadang-kadang kita panggil directors punya reward whatsoever lah. Dan kita boleh ambil berapa-berapa pun as long dia ada board declaration. Ingat perkataan dia apa? Mesti ada board. Lepas tu aku cakap kau jangan dengar sangat. Ni macam lagu je. Board. Declare. Ikut sukalah, aku tak faham. Tak payah faham. Boleh ya? Tak, saya bagi tu sat lagi berat kepala. Sat lagi kau berjalan di ke Melaka tu. Tengok pergi ke Kelantan. Ya. Betul ya? Tak, saya bagi tu ni jangan, ni untuk orang tua-tua je. Budak-budak jangan main ni. Ya, ini orang tua-tua punya game, ya. Board declaration. Okey. Board boleh declare, kadang-kadang board tu kau dengan company secretary je. Sebab syarikat Senar Barat sekarang ni boleh satu orang owner. You dengan company secretary satu call je. Kita ni nak pakai 100,000 ni, nak pergi berjalan. Boleh? Dia lulus je. Tapi dia record lah, bagi tahu kat accountant. 100,000, accountant pun isi. Simple je. Faham ya? Tapi mesti declare dalam board. Kalau tidak, dikira anggap sebagai gaji. Ini any amount. Contoh, untung 10 million. You boleh ambil 10% sebagai dividend payout. Banyak perkataan baru yang you kena dengar. Boleh ya? Sebab tu Nabi kata, kuda ku lari gagah berani. Tak payah fikir pasal kuda kau je. Tapi saya pernah dengar lah tu board tu kan. Saya pernah dengar lah tu. Dengan apa ni? Dividend payment declare. Dividend apa? Dividend payout tu rasa macam pernah dengar juga. Itu pun sejenis kuda jugalah rasanya. Boleh eh? Kalau kita tak boleh tangkap, jangan tangkap. Macam Fiza, you boleh tangkap, you tangkap. Sebab ini you punya game nanti.
Terutama Eli. Dia memang suka menangkap. Idea dengan menangkap video. Ya. Okey, program kita apa? $1 million reward. Dan saya bagi tahu bila saya datang ni, you cakaplah terima kasih banyak-banyak. Saya cakap terima kasih. Thank you. Tahu tak kenapa? Kenapa? Saya nak bagi reward kepada you 1 million, 2 million atau 5 million. Mesti you nak tahu macam mana kan? Jangan usik duit gaji. Kita ambil daripada dividen. Ambil daripada dividen. Macam mana program ni berjalan? Kalau katakanlah kita ambil yang paling minimum, duit tak ada isu, tapi minimum reward, I bagi you 1 million protection plus 1 million retirement. Contoh, yang ini premium dia 24,000 a year, yang ini 36,000 satu tahun. So total 60,000 satu tahun adalah minimum. Boleh bayar monthly ke? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Ikut suka aku lah. Apa jual monthly pula? Apa kelas konya jual monthly? Leceh ya. Annual saja. Nothing but annual. Position diri you. Baru dia nak dengar. Kau jual dia barang pasar malam. Leceh ya. Gaji 200,000. Program kita paling minimum. Kalau something happen, you ada 1 million plus for your family. Nothing happen, you ada 1 million plus untuk you punya retirement. Di samping itu, as I mentioned, kita akan bagi you 10,000 kali dengan 10, campur dengan 24,000 kali dengan 10. Ini program minimum lah. Kalau katakanlah you tak berapa confident lagi dengan dia program, you mula dengan minimum. 10,000 you boleh pergi Asian country. Sounds good? Termasuk New Zealand, Australia pun you boleh pergi. Is it good, Embun? Very good, ya? Embun akan jumpa dengan 100 orang business idola. Apa dia panggil? Ikon wanita Malaysia ke Kuala Lumpur? Malaysia. Seorang dia dah ambil dengan dia dah. Duit tak ada isu. Ya? Masuk dengan this program. Kalau you pergi program yang kedua, double. 120,000 satu tahun. Kita bagi 2 million protection plus 2 million retirement. Yang ini bonus dia 20,000 kali dengan 10 dan itu dia berapa? 48 eh? 48,000 kali dengan 10. Semuanya dibuat secara tersusun, tak payah nak buat board meeting apa semua, tak payah. Will be in your account. Is it good? Last, you boleh ambil another program 5 million plus 5 million. Jadi dapat berapa? 50,000 kali dengan 10. Ni berapa? 240 bagi 2. 120,000 kali dengan 10. Total package adalah 5 million plus 5 million. Duduk tengah-tengah Korang buat yang ni, bagi klien heran. Kenapa pula you duduk sebelah kami ni? I'm a businessman just like you. Nobody bother about how susah you this business, macam mana you punya struggle apa. Nobody knows. Am I right? Yes. Kita sama-sama berniaga. Sekarang ni kita ada this program. Siapa bayar? Company yang bayar daripada dividen. Tak payah nak gaduh dengan accountant. Kadang-kadang accountant ada juga yang itulah banyak songeh. Buat kacau kita sakit kepala. Kita banyak benda dah buat ni. Betul? You boleh ambil 1 juta, 2 juta, 5 juta. Jangan tengok saya. Tengok ke depan.
You nak bonus 10,000 ke? 20,000 ke? 50,000? Sebelum korang jawab. Saya ni kena dengan Najwa. Saya kata saya nak bagi you 10,000. Dia kata rejeknya aku. Apa barang pergi overseas trip 10,000 dia kata. Dia tak reti nak belanja 10,000 overseas trip. Dia kalau sekali bawa 50,000. Kurang-kurang 50,000. Saya kata boleh. Kalau 50,000 berapa kena bayar? 15. 15,000 sebulan. Dia declare gaji cuma 50. 1/3 banyak sangat. Dia kata, okeylah kita mula 10,000. Saya kata okey. 120,000 on. Jadi program kita 1 juta, 2 juta, 3 juta. Siapa dapat duit tu Daya? Bos. Saya dapat. Tak. You are the boss. You are the boss yang akan dapat. Bos. Soalan saya, soalan cepu mas. You kerjalah kuat-kuat. Tapi you must work hard, work smart and happy by rewarding yourself. Soalan dia Mai, sebagaimana saya kata tadi. Sebab tu saya suruh terima kasih. You kata seronok tak? You ada 20 overseas trip, berpuluh-puluh ribu, ratus ribu ada di depan you. Ataupun you suka duit tu berpusing-pusing dalam akaun. Macam tayar bas berpusing-pusing, berpusing-pusing, berpusing-pusing. You tak dapat the benefit. You bayang, 2 tahun lepas saya datang dan saya bagi tahu dalam akaun ada berapa dapat yang ujung tu? 5 juta. Bonus berapa? 20,000. Dia telefon. Dr. Daya, Dr. Mai, dalam akaun dah masuk 50,000 ya. Jangan simpan tu, guna tu itu pergi enjoy, pergi belanja. Nanti you tanya, tax macam mana? Semua tax kita dah settlekan. Apa you rasa? Apa you rasa? Happy. Shall we agree on the 5 million to start with? Done. Kejap. Apa best? Mai, apa best? Idea. $1 million reward untuk bos. Ni bahaya kan? Dia closing ni berapa premium ni? Berapa premium? 5 juta ni berapa? Berapa premium? 350. Berapa premium? 180,000. 350. Kalau 1 juta 60,000 kali dengan 5. Ini 60,000 kali 5. 300,000 annual. Sekali dia bagi tahu saya ada silent partner. Doktor tu kita punya partner tu. Dia pada tu saja tak datang. Dia dah ambil dengan company dia punya personal. Dia nak bagi tahu kalau korang ambil, dia kata dia pun nak ambil juga. Apa jadi? 300,000 seorang kali 3. Almost COT satu deal. Apa best, Mai? Baru reward. Ada nak risau pasal EPF? Ada risau pasal tax? Daya, apa best? Kalau saya di approach program ni, saya ambil je. Sebab tak payah fikir cost ke, accountant ke. Tak payah. Semua kita dah settlekan. Boleh? One clap untuk diorang berdua. Habis kelas kita hari ini. Ada soalan? Saya nak tanya,